Satu hari kita post barang-barang kita lebih 2-3 ribu sekali jalan kan. Semua tu dia orang buka, dia orang ambil duit raya, ambil kita punya produk. Kalau dah beribu pasar yang dibuka, banyaklah nilai kerugian yang Kak KM kena ganti. Sebelum ini, Kak KM ada meluahkan rasa kecewanya dengan sebuah syarikat penghantaran barang yang didakwa mencuri produk serta duit raya yang dihantar kepada pelanggan. Kata Kak KM, nilainya bukanlah sikit, malah dia perlu mengganti semula barangan tersebut. Sebelum Kak KM cerita benda ni, kita nak tanya dululah mengenai sambutan raya Kak KM. Dengarnya berhabis banyak raya ni, betul ke? Raya macam biasa, meriahnya cara kita. Yang buat meriah pun kita sendiri. Lepas tu yang tambah yang buat meriah tu sebab kita ada anak. Alhamdulillah kita ada, masih ada suami, masih ada mak, ada adik-beradik, semuanya baik-baik, pakat sekata macam tu. Kak KM kan tak kedekut dengan family. So agaknya tahun ni berapa berhabis untuk family saya? Dengan anak-anak sekali lah. Raya tu. Tadi tak nak tanya belakang tak habis sebab kita lupa nak kira sebab benda tak terkira dek. Sebab bila kita untuk keluarga tu semahal harga gelang dengan cincin ni. Jangan tunjuk kat bawah ni, riak lah. Rasa macam berhabis lah. Anggaran berapa? Alah tak adalah banyak sangat. Tanya anggaran pula. Sekejap lagi ramai pula. Kak KM duit raya. Duit raya aku dah kena ambil ya. Pasal kita kena koyak. Habis tu dah 2 kali kita kena bayar. Orang pula cakap, Kak KM dah tak ada. Saya punya pasal dah kena koyak. Barang dia ambil, pasal dia ambil, duit dia ambil. Penyambut sekarang. Apa cerita yang boleh cerita sikit tak? Yelah bila kita raya ni, mana kita nak tahu jamu kita meledak kan. Saudara memang satu Malaysia ni mencari. Alhamdulillah lah, syukur lah bila Tuhan nak bagi rezeki. So why not bagi Kak KM. Bila kita dah dapat rezeki macam tu, kita cara siapa yang beli kita punya saudara, beli kita punya barang, kita bagi duit raya. So bila kita buat live semua kan, satu hari kita post barang-barang kita lebih 2-3 ribu sekali jalan kan. Semua tu dia orang buka, dia orang ambil duit raya, ambil kita punya produk. So benda tu macam, lepas tu kita kena ganti balik. So double lah pula macam Berapa pasal tu? ribu. So berapa kerugian yang dialami? Tak dan kira dek, kita dah bayar balik je, macam tu je. Macam mana Kak KM dapat trace benda tu? Diorang report ke ataupun ramai komplain ke? Sampai dekat customer dah terkoyak dah. Tak ada barang, tak ada duit, tak ada, sampai pasal kosong. Dia tunjuk gambar semualah. Tunjuk gambar semualah. Macam tu lah. Tapi nak kata apa? Maknanya tak ada rezeki. Macam tu je lah. So ganti je lah. Macam tu. Kak KM tak inform report dekat. Jangan kata tak buat report. Kita hantar staff kita tak payahlah turun, kita bos kan. Cuma kita boleh call kalau dah orang atas dia tak boleh buat apa, baru kita call kan. Kau panggil bos kau, buka CCTV semua. Memang tak ada Kak KM tak ada. Staff kita tak buat kerja. Takkanlah benda tu terkoyak sendiri kan. Tapi kita tak tahulah, malah nak cerita lebih-lebih kan. Benda lah apa-apa je kan. Tapi yang penting sekarang ni kena jujur lah. Tak kira lah kau kerja apa pun, kau memang kena jujur. Lagi satu, kalau kau nak kaya, memang kau kena jujur. Satu kali kau nipu, lagi sampai bila kau hidup ditakut itu je lah. Macam tu. So agaknya ada penambahbaikan tak? Ataupun mungkin macam lepas ni kalau nak bagi duit raya tu mungkin QR je ke ataupun macam QR pula dah kita tak boleh sebab customer kita 1000. QR pula tak boleh lebih daripada 100. Lebih daripada 100 bank kita kena block. Habis macam mana? Lada sekarang mungkin Kak KM nak tukar kita punya cara, mungkin kita nak macam peruntukkan 50,000, 30,000 macam tu, kita buat peraduan pula. So kita buat lucky draw macam tu. Macam tu lah.